Oh my god, so ramai tanya aku dekat live dan dekat komen. Diorang tengah cari dupe kepada Creed Silver Mountain tu. Dan ada seorang freehead lah yang recommendkan aku satu brand daripada Sozais. By the way, kalau korang nak tahu, Sozais ni adalah suatu brand lokal yang underrated dan underground lah bagi aku. Tak ramai kenal brand ni. Dan bagi aku, dia punya brand ni okey. Aku boleh dapat SPL dalam above average kebanyakan perfume dia. Dan Sozais ni pun dia buat dupe banyak dupe yang ke arah niche lah. Niche yang underrated pun kalau korang nak cari pun boleh cari kat Sozais punya brand ni. Sekarang aku tak baru ke? Sebab aku dah lama tak beli Sozais ni. Oh my god, Sozais dah upgrade sat capping dia, kau tengok. Ui, dulu dia pakai stiker tau. Sekarang dia buat sendiri, mat. Bagus gila, sumpah aku cakap. Okey, yang aku beli ni nama dia adalah Alpine Breeze yang dupe kepada Silver Creek Mountain. Bismillah. Oh, okey. Mesti check. Hui. Nice. Aku dah pernah bawa dua inspired Creed Silver Mountain daripada dua brand yang berbeza. Aku tak ingat nama dia, tapi diorang punya bau tu lebih ke arah bau blackcurrant yang bau buah, macam bau buah masam, buah asam pun ada lah bagi aku. Tapi yang untuk Sozais punya ni, dia punya bau buah yang masam tu macam bau asam lah bagi aku. Dia tak terlalu masam sangat. Tak ada terlalu masam sangat. Maksud aku dia punya masam tu balance lah antara dengan notes dia yang lain. Kau boleh rasa macam ada bau angin sejuk tau. So senang kata bagi aku kan, kau akan dapat bau buah yang masam, tapi buah masam tu dia jenis buah yang segar tau. Dia bukan masam orange. Bagi aku dia macam lebih ke arah masam blackcurrant tu. Opening tadi ada like sikit je dia punya citrus je tu. Tapi bagi aku lebih dominan bau like green tapi green yang segar, macam angin sejuk, lebih kurang macam tu. Tapi dia ada macam hilap rasa-rasa berangin minty sikit. Yang aku boleh terima bau dia. Selalu memang Creed Silver Mountain punya dupe atau expired dia ada bubuk masam tu. Itu bagi aku lah. Tapi bagi aku masamnya macam bau masam asam keping tu. Tapi tak tahu lah kat hidung orang lain bau dia macam mana dia punya masam tu. So aku boleh bagi ni dalam 9/10. Mantul.